dah kaya. Dia payah hidup seorang kah. Kalau tak lama kau makan wah peti satu batu. Kau 1,000 nak ya bagai. Tu pia. Dah benda kerupuk nak cukup. Bila ada kawan koncu Den seorang nak menghadapi Den. Den turut lah nyucek lu. Ayolah. Banyak ini nak. Kadang panen sama. Banyak dah BBT sama. Kali panen 1 juta 2 juta lah mana tak panen masa aku dompet, isi dompet kan. Lama jadi BT ikut susah dia. Samik ni tu. Alun dari sisi kami lah. Alun dari BT dia. Kurang-kurang per hari 5 juta kan. Dalam dompet ku ada mana. Ni mah. Tapi Lena dah cimeng. Dek sabantah. Dua. Dek sabantah. Dua. Dek sabantah dia je. Dah sabarlah susu dia dah cimeng tu lain lun. Tak apa. Lainnya lah. Habis dia nak duit. Nak konco alai ke. Yang tinggal je nyo. Sestek dua. Dia tilin dia. Sestek dua. Dia tilin dia. Kek tu tarik je. Pasal dia ni. Lama kan ngembiang deh. Iyalah, betul. Tanah tu biang hari kau hujan tu ya. Kau yuk kau orang ka sampai patroli je luahan juga warga. Harin kenal ya. Ayo. Ini suria bertanda deh apa jorong tang. Ayo kerajaan lagi. Rumah warga kecil. Gundul. Kemana? Ada dari rumah, dari cara murah. Di ladang, ayo ladang. Tu banyak panen ni. Alhamdulillah lah. Makan ke? Alun. Makan lon. Alun. Dah ada dia. Tu. Ada yang patang menang ada orang jual ayam geprek yang ada tahu ayam geprek tu andu. Besar tak tahu dah ayam geprek. Ayam yang mau tokok-tokok tu mah. Yang mau tokok-tokok ayamnya. Ada yang geprek tu mah. Ada dia pernah makan alah emang ada. Dia nak cuba dia bilang. Mana mama balik ke siku dah. Khabar tu di kedai Yuyan Kopi tu nak dekat SMA 2 tu lama khabar. Lagi lu perai TS. Cubalah. Sampailah kalau gitu. Kan dia dia deh. Ndak itu ada nyenang kena lihat. Sebelah. Yes. Sorry. Nah, gulu. Jadi dia beti nak dah sini dah. Dia kata em santai lu banyak. Dia nyapik beti dia lu. Tu. Dah dulu saya kat situ. Ndak pek saya dah nyuang. Kau lama. Indak kata em nyo. Biku lamu dan biku kan dah nanti saya di situ asalnya dah pasan lu. Biku dan di bawah situ nah. Meko nak tibuang meko yo ka dan mai. Lai dia nyapik beti saban. Dah nyo. Kau dah tibuang. Lai biku. Kau nak nurut dah dan cie. Di manurut sagalu dan nyapik beti KTM nyo. Pelu dan cie. Di nanti saya di situ asalnya. Kau nak tu dan di loneng mengko setelah dan tungguang deh. Kau dan pasal nak tibur dah. Nah, nanti situ je lah. Dia nyapik beti lu dan luar. Dia bagi mana lah? You. Ayolah. Elok deh. Dia kundu kau lai. Tak ada pet nurut. Bekot yang bel pasal itu. Nak don tiburnya juga kadang ganting. Dia menurut nak don dapat. Ni kundu kau lai bisa lah kalau ada pacik tu be. Dah susul lama ayam geprek lah. Kejadi pula hai tipu. Assalamualaikum. Bang. Aman tua? Hah? Aman? Ya. Tua ya? Alhamdulillah sehat lah.
Aman yang tanya nak sehat. Hah? Aman. Alhamdulillah sehat. Kau tak Apa gini lah. Tambah lu dia tak ada cek lem. Tak tu dia kena nunggu kundu ah. Ke lu? Ya. Dia kena nunggu kundu ah. Oh, kundu eh. Ya. Bapak seorang sayang. Nak dia nunggu kundu ah. Hah? Tak senang-senang dia nunggu kundu ah. Biar seorang sama kundu nak. Emang ya kecil dia ni menunggu nyo ke ATM sebentar. Oh, kundu eh. Ya. Oh, payah ATM. Ya. Mangan tu. Kok kau dipitih tahu ATM tahu. Aku dah dia kena traktir makan ayam geprek. Oh, traktir lah. Ya. Oh, ya. Oh, yang dia dia. Tu kecil lah kenyo dia hanya nyo nama ye kok dan pi. Tidak. Ada teh dah. Oi, ang aja deng cek makan ayam geprek tu ha. Kecil lah kasih kundu dia, kundu nama ye nak den dah. Di Suka lama ya. sampai Bali di mana yang? Tu di kedai dekat SMA 2 tu Oh, dia yang saya situ beka. Ya, dekat kedai Yuyan tu lah, tu kedai Yuyan tu di sebelah SMA 2 tak mah. Oh, itu warga dia nu nah. Jadi tidak ada yang kan ngapu dia yang kuah. Dia suruh dari Pak Jorong le yang. Ngapa jorong tu? Biasalah masalah apa? Masalah keamanan kampung awak yang. Bahasa aman ke kampung ah. Pula kan keamanan kampung. Weh, itulah mengah. Dan kadang-kadang nak mengah. Meng. Ha. Oh, cari tu dengan cik nak. Situ tu. Kadang-kadang nak dan semua Pak Jorong pun nak dia dapat tugas panjang sah meng. Yo, sau putu sonda saya dapat tugas yang. Tu rajin tu yo, orang rajin pasti merasai. Mungkin nak meng. Udah rajin mana dia nak? Ya tu kecil den deh. Dia rajin tu merasai dia. Sia. Tua ya. Indah Pak Jorong tu deyen. Ya, tua cik den. Dak Pak Jorong nanti lah nya. Nah, yo kecil orang yo mungkin gitu terlalu rajin nama cik anden. Kan dia tu kecil den dia dah. Ha? Manfaatkan. Awak rajin, awak kerajo. Aku nak dapat nama orang. Pak Jorong hebat. Padahal ketua nak kerajo. Dan kadang-kadang ni dulu mengah. Sempat dia berfikir meh. Kau nang kerajo dia. Anak dapat nama kau Pak Jorong. Kan dia itu kecil den Pak dia Jorong. dah. Tumben berfikir tu besok nak fikir tu ada. Pak Jorong. Orang lain. Tu beko dak tumbuh bagi-bagi pitih nak kerajo awak ko. Nak Pak Jorong pek 9 tu pek cik. Bodoh tu abdo caciang. Tapi mana mengah dia ni jo mungkin dia ni kelasnya nak mengah. Jangan nak kalau untuk apa nak kalau untuk kerajo dia nak banyak. Tibu penghasilan nak kadang-kadang mungkin dia tak lo tahu dia yang. Nah dan cik dapat. Cuma yo mah tahu Pak Jorong 9 guys. Itu kecil den tarin den. Dek ko den asal tu tengok tua ko. Ni cucut tengok tua je ku ko dia kat nang ustaz. Jadi nak itu pijo dialah dia ni kelasnya dia yang. Ikhlas lesa tua makan ayam geprek ikhlas di lapau tu. Tapi nak mengah. Dia jadi ketua pemuda apa nak mengah. Dia cik nak apa dia mengah. Oh, interaksi semua apa sih memang semua warga sih memang nak warga aku nyo langsung sih pahamnya semua minta. Apa nak interaksi bercakap orang di tua mah. Kecil orang. Bi kecil tua. Iya kan? You kan kan. Ini tu dia Sah kecil orang ansur kecil tua. Dia itu lah memang. Kira tengok set dulu lah. Ada sampai jalan tempat yang lain dia cuma menyimpan itu sih ke warganya ke supaya warga aku aman-aman saja. Dia aman. Selamat jadi kedua pelajar bukit. Nah, kerajo banyak dewa, piti banyak orang lah. Okey. Hebat lah. Dia tu beko kundu tadi. Dia tunggu siko salah. Tu aku balik aku dia. Mangga-anggut nak jalan set. Telah dah kecil dan dia tindak. Tua, kemah. Alhamdulillah lah. Kama. Den. Yo kama. Oh, den kan aku dia. Aduh. Aku dia. Lapa nek mah nanti lupa nah. Tidak, den biasa lah.
patroli apa perintah apa dia perintah Pak Jorong. Kita pemuda pemimpin ya. Hah? Ndak Pak Jorong menyuruh umagi titah amanah kaden. Ketua aja. Tolong kerajaan iko. Itulah kerajaan. Itu nah. Kalau untuk kerajaan, untuk ndak tahu deh. Tapi banyak orang cek yang kalau untuk kerajaan enak. Kalau untuk penghargaan, itu orang lain. Nah itu dia. Boleh pitih nak? Hah? Boleh pitih ya? Kok pitih? Dah nak tahu deh itu dia. Dia kalau masalah pitih yo kancang ketua yo salut ketua sipek ketua dari cuan cak warna anak hilang. Oh pitih? Iya kan dengan cengkang kalau pitih nak ndak tahu dah antara iyo sebanyak itu untuk nanan turun tapi ndak tahu nih. Pitih nangku kancang sana kancang. Konek kal talingo langsung limu jangan lain. Tu orang bici. Itu. Kan yo asyah kira asyah je. Tiga makan tu ini lagi. Biasalah dan apa menyampaikan amane apa Pak Jorong ya. Yo Pak supaya warga-warga aku aman gitu. Itu. Iya. Nah, dan enggak ujung dulu deh. Dan dari mana kah? Dan dari ATM dan enggak ujung. Ibu rendah cimeng nanti di ujung dulu. Oh iyo. Cimeng dari cari yang mengatu. Iyo, rencana kan makan yang geprek. Dia nak tu sebenarnya yang geprek dulu dia kecen yuan celai. Enggak cimengnya nungguan di polong tu mangang tu. Iyo, tu enggak nyo makan. Nyo kan tak makan. Nyo ngeceknya nyo kan makan. Belum pernah kan yang geprek le do ceknya. Oh, enggak nyo tadi kan cerita kalian. Oh nyo uka makan ayam geprek keceknya. Yo kan itu santa ko yang ngecek santa ko itu dengan ngecek ayam geprek kedua. Di kade si Yuyan gitu. Iyo. Masih enggak tahu deh kade Yuyan yang. Oh, ini kawargaren tuh. Iyo itu yang mau kawan dulu dia cimeng ke situ dia makan. Oh, dia ke situ. Geprek, iyo. Ndak sama cimengku yo. Dak ke nampak deh. Iyo tapi dan konco palakin. Hah? Konco palakin iyo. Dia cimeng dan konco. Jadi habisan dedek cimeng. Habis baalok ko. Kok itu dia? Aku habis baalok kecik ketua ko. Kalau konco palicin itu habis soalnya. Jadi yang bayi apa cah gini cok ini kah? Nen. Ndak membayi makan Ya, kalau Den. makan. Iya. Oh jadi yang habis tiang. Iya. Kalau kerajo? Den. Kerajo ya? Iya. Nyo ngah? Di mana nanti lagi kegiatan ini tapi dan kaladang den tua. Oh ndak tahu itu dulu ya. Ndak tahu itu tiang. Kamu apa ya? Anang kerajuang. Pitih, nan habis pitiang. Jadi nana. Itu jadi ya. Ndak den kon ndak beradu deh. Yo na batu je ketua nak habis dan macam habis dan Ndak si cimeng tu. Lah, kalau inyo keraju deang tuah, kerajuang, pitih-pitihang. Inyo dak ada ngarah. Tu maksud nah konco palicin. Yo. Ndak orang biasanya kan konco palangkin. Ada dakek taruh nak kamanyo kasih tulunyo. Misalnya kalau pitih pajako habis, unang keraju dedek pajako. Jadi cocoknya. Tapi kalau anang keraju pajako, pitih pajako habis, enam pajako sanang-sanang saya, ngangkang saya. Tapi yo cocok unang kecang dari nah, kunci palicin. jujur nak pasti lah dapat. Dah gini kamar gini kan? Dia makan geprek pain dak lah pek lah. Oh ini itu doh. Kakak pilihan ya. Jujur ke makan lah tidak lo dia nak. Pai dia. Tadi santai kau nak ajak tu. Tidak pai dia. Iyo capek lah pek makan tu lain lah. Tadi dia leleh. Lain lah.
Dia lama dah kah? Kalau dah letak. Kah? Meng. Buat kau dah berdua sah? Oi. Oi dia sebut semua siapa dia. Semua pun dia sudah. Ini ajak dia yang pai tampil tiwian. Kan nak lah. Dah nak masuk ke ya dampak dia. Dia. Iya dah dan wak mayu memang kuncu gitu dah. Tapi nak usah gitu ke ya dah. Mengadek. Ada. Umajak makan saya ada di Ya. siapa si kunci. Tuh. Dah dah kecen kan gitu dan kalau deng tu untuk kuncu palicin dah senyum. Dah ada yang ngecek ni tu dah. Tu selama aku nak najib nak dah beri tuang ada gitu ah. Makan dan bayi gitu nak dah masalah dah. Tu dah kecen ini deng kuncu palicin dah. Kau anak kan? Meng, kau tak boleh mana itu deh Meng. Kalau awak berkawan tu mah sama-sama susah, sama-sama senang itu Meng. Ya lain dia ni sama-sama Nak susah. dah ni yang ikutnya lewat kerajo seorang-seorang ini leh. Kerajo seorang-seorang. Kau apa makan seorang-seorang. Dah ada ni itu dah. Oh, Tu nak dia makan lah. mandu eh. Lah, tempat siapa lah, tempat Yujian lah. Oh iya seorang-seorang.